Boleh start Ego. Okey. Saya. Spontan aja ni. Spontan. Boleh dekat lah. Saya sebut ni buka ni Ustaz, ni apa? Buka pelang semua tu Ustaz. Semua sekali. Buka dia. Jauh tu, pelang kat dinding. Dia. Oh, dah. Buka dah semua. Boleh ke? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada guru besar SK Syekh Cikgu Salbiah Binti Saleh. Jadi insya-Allah pada hari ini kami bukan guru daripada IPG masing-masing lah. Dan ada juga 4 IPG. Jadi hari ini tujuan kami datang ke jumpa GB ni adalah untuk menemubual GB mengenai tugasan yang kami perlu siapkan dah ditetapkan oleh pihak IPG lah. Jadi tanpa membuang masa, insya-Allah GB boleh perkenalkan diri dulu lah sebelum kita memulakan sesi temubual, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Daniel. Setelah pengacara majlis kita berakhir. Pembuka bicara kita. Nama Cikgu Salbiah Binti Saleh. Telah berkhidmat dalam bidang pendidikan ini selama 34 tahun dan menjadi guru besar sekolah kebangsaan Syekh selama 5 tahun. 4 tahun lebih lah, masuk tahun ke-5 lah tahun ni. Cikgu option bahasa Melayu di SRPM. Mata cikgu pindah lah. Okey, itu saja. Okey, terima kasih kepada Cikgu Salbiah atas perkenalan diri. Okey, seterusnya kita pergi kepada agenda utama kita, iaitu pertanyaan soalan lah tentang sekolah ni. Okey, soalan yang pertama. Okey, bagaimanakah pihak sekolah memastikan pelaksanaan kurikulum selaras dengan apa yang Kementerian Pendidikan Malaysia dah gariskan? Okey, ulang lagi saya. Bagaimanakah pihak sekolah memastikan pelaksanaan kurikulum ni berjalan dengan lancar seperti mana KPM dah digariskan oleh KPM lah dan oleh pihak atasan? Okey, pihak pengurusan lah. Ya, pengurusan. Yang pertama sekali kita kena bagi faham dulu cikgu macam mana pelaksanaan kurikulum tu. Apabila cikgu jelas, baru kita dapat memanjangkan hasrat kerajaan KPM agar pelaksanaan kurikulum selari dengan hasrat kerajaan. Kami kita juga telah diberi taklimat oleh pihak PPD dan kita akan panjangkan sebagai cikgu sebagai guru besar. Cikgu akan panjangkan kepada guru-guru cikgu tentang pelaksanaan kurikulum. Contohnya kalau di pihak PPD target KPI tahun 2026 apa contoh. Okey, jadi kita kena panjangkan kepada guru-guru kita supaya target PPD selaras dengan target sekolah selaras dengan target PPD dan juga KPM. Kita tak boleh buat sekolah target lain, PPD target lain, KPM target lain. Jadi maknanya kita masing-masing kita tak ada di jalan yang sama untuk capai target kurikulum tu. Kemudian cikgu-cikgu yang terlibat dengan kursus kurikulum, mereka diwajibkan yang pertama menulis minit curai lah selepas balik daripada taklimat. Yang kedua, mereka kena buat kursus dalaman lah, in-house training kepada guru-guru di sekolah. Kemudian seterusnya kita sebagai bertakbir kena memantau lah pelaksanaan kurikulum ni selaras tak dengan dasar KPM kurikulum KPM. Kalau kita tak buat pemantauan, cikgu-cikgu kita takut tak ikut standard kurikulum yang telah ditetapkan. Pemantauan mesti. Pemantauan secara berterusan. Okey, soalan lain. Kok ke? Terima kasih kepada Cikgu Salbiah. Kita seterusnya saya buka kepada kawan-kawan saya lah dengan sedikit soalan mengenai pengurusan kepada sekolah ni. Cikgu, saran saya, apakah usaha
sekolah dalam memastikan dan meningkatkan kebersayangan pentadsiran belajar untuk PBD? Cara-cara meningkatkan kebersamaan PBD Oh, betul. di sekolah kita lah, kalau section lah. Yang pertama, macam cikgu kata, cikgu-cikgu kena faham macam mana melaksanakan PBD, taksiran bilik belajar secara berterusan. Kemudian kita mewajibkan setiap guru ada rekod perkembangan murid untuk dicatat. Sebab yang tu merupakan evidence apabila cikgu menentukan tahap penguasaan. Kalau cikgu tak buat rekod perkembangan murid, catatan, kalau dulu kita katakan rekod transit lah. Jadi mana bukti kata cikgu mengadakan pentaksiran. Kemudian cikgu-cikgu kena faham pentaksiran bilik belajar berlaku secara berterusan. Dia banyak teknik pentaksiran, pemerhatian, lisan, projek, kan, lepas tu ujian, buku latihan, kerja budak, semua diambil kira dalam PBS. Kemudian setelah itu setelah kita buat pentaksiran bilik belajar, kita untuk menentukan TP kita kena buat moderasi, iaitu perbincangan bersama dengan panitia yang sama. Sekiranya cikgu tidak dapat memastikan TP yang sesuai untuk murid tersebut, jadi cikgu boleh berbincang dengan ahli panitia yang sama untuk menentukan tahap penguasaan murid. Kemudian cikgu-cikgu perlu juga mengadakan professional judgement. Professional judgement ni maksudnya perbincangan antara guru kelas yang sama mengajar. Sebab takut lagi berlaku data plate. Data plate ni contoh macam ni lah. Kalau kita tak buat professional judgement, kita takut bahasa Inggeris dapat TP 6, bahasa Melayu dapat TP 2. Maknanya berlaku satu jurang TP yang sangat ketara. Jadi kita kena buat juga professional judgement dalam kelas yang sama. Itu maksudnya. Kemudian kita kena amalkan jugalah apa kita panggil kualiti PBD tu. Kita panggil apa? Bukan kualiti tu, PBD. Penjaminan kualiti PBD. Kan? Penjaminan, pengesanan, pementoran, jadi satu. Dia ada 4 P tu. Pengesanan, pementoran, 4 P PBD Ustaz. PBD. Ada. Pemantauan, pemantauan, pengesanan, penyelarasan. Penyelarasan. Mesti ikut jalan. 4P. Yang tu adalah penjaminan kualiti PBD dan kita pastikan cikgu-cikgu kita buat benda tu sebelum kita menentusahkan tahap penguasaan kepada murid supaya adil bagi budak tu dapat TP. Bukan ikut suka kita ya, kadang-kadang cikgu ni dia tak faham PBD ni apa. Step-step yang cikgu kata tu tak buat. Tapi kita bagi pihak pentadbiran kita beritahu dah cikgu kena buat ni. Rekod perkembangan murid kena ada. Jadi bila minta pakai rekod perkembangan murid dan mantau, tak ada, baru nak tulis. Dia rekod tu kena bawa setiap kali kita masuk kelas. Tengok dah rekod pengembangan murid cikgu Roizah. Tengok dah cikgu Umi. Macam mana rekod tu? Kalau Roizah tu memang dia sentiasa tekan dia punya catatan dia tu. Sentiasa dia bawa. Mana dia cuma macam tu esok kita ada cikgu. Bukan ikut suka je. Kadang-kadang cikgu lelaki selalu malas ni. Mereka malas nak mencatat. Kan? So cikgu kata kalau cikgu sekarang ni kita boleh catat melalui handset saja. Kita buat Google Form dalam tu, sambil kita budak buat macam kita dah boleh key in dah TP pada hari tu. Pentaksiran kita pada hari tu. Sekarang dunia nyari bukan dulu bawa ni, tapi kalau orang tua-tua ni kalau cikgu suka kat catatan tulis tangan tu. Ada catatan kat ujung sebab apa awak buat TP dia dapat macam tu. Tu mana kita betul kita buat pentaksiran tu. Macam tu. Okey, balik. Boleh ikut no? Boleh tu. Terima kasih kepada cikgu atas faham lagi kena masuk soalan pilihan. tentang PBD. Okay, seterusnya saya buka lagi kepada kawan saya. Ada tak sekolah ni dia buat apa-apa program untuk meningkatkan tahap akademik seseorang murid itu? Untuk budak pemulihan ke, budak tak boleh ke, budak yang dapat TP 4 ke TP 5 ke? Ya, daripada yang
bawah sekali sampai yang paling tinggi. Program sekolah. Setiap panitia dia ada program sendiri. Okey. Setiap kali kita buat bagi TP pada budak setahun 2 kali. Kan? Okey, pertengahan tahun dan hujung tahun. Dan pelaporan PBD kita buat 2 kali juga. Pertengahan dan hujung. Okey. Apabila kita mendapatkan pelaporan pertengahan tahun, setiap panitia kita buat auditkan ada dialog prestasi. Okey. Bila kita buat dialog prestasi, di sini kita tentukan mana murid mana yang tidak mencapai MTM, tidak mencapai tahap minimum. Bila murid yang tidak mencapai tahap minimum, kita kena cari isu dan rancang plan intervensi. Mesti ada isu sebab apa budak tu tidak mencapai tahap minimum. Sekarang korangnya dapat mencapai tahap minimum, kan? Jadi bila kita dah kena pasti budak, pertama kita pasti budak, kemudian kita kena pasti isu. Mungkin dia budak tu penting, mana penting dia tidak mencapai standard pembelajaran yang kita ajar. Yang ni kita akan bekerjasama dengan HAM. Sebab apa? HAM kena ada dalam prestasi. Okey, HAM dah ambil tindakan apa budak ni tak naik, menyebabkan dia tidak mencapai tahap minimum. Okey, HAM dia akan buat satu cap penawaris lah. Kemudian bahagian kurikulum kita akan buat perguraian jaya waris. Pernah tak? Cap penawaris dia pergi ke rumah, tengok budak tu daerah tak nak buat sebab apa tak main. Mungkin orang yang hantar dia ke sekolah sakit, dia duduk dengan Tok Wan sakit, tak ada siapa nak hantar. Macam-macam masalah budak-budak orang kampung ni selalunya masalah macam tu lah. Masalah broken family, masalah selalu banyak tu lah. Kemudian perguraian jaya waris, macam pemulihan yang tak dapat, kita akan panggil waris-waris dan kita minta waris tu bantu dia rumah. Pemulihan ni tahap 1 lah, mula cepat lah. Kita ambil darjah 1, pertengahan tahun baru ambil. Awal-awal kita tak ambil darjah 1, pertengahan tahun baru ambil. Darjah 2, darjah 3, darjah 4, 5, 6 tu bantuannya. Cikgu pemulihan, cikgu Salimah, cikgu pemulihan akan bantu saja tak boleh. Nah, kemudian kita panggil waris ni mai, kita cerita anak dia seorang-seorang. Pemulihan tak ramai anaknya, apa masalah anak dia. Okey, kemudian selalu waris ni bila kita panggil, cikgu kami nak ajak kat rumah tak reti. Kami tak reti nak ajak, jadi macam mana? Okey, kita bagi bantuan bahan, bantu mengajar kat rumah. Kita kata kat cikgu rumah, kita bagi bahan, okey, suruh anak dia baca tu kat rumah. Jadi alasan tak tahu nak bantu, tak ada arti dulu. Jadi kita bantu waris bagi bahan. Kemudian kita akan bagi satu jadual supaya waris tanda, okey, budak ni baca pada hari apa dah boleh tak suka kata KB di situ, kan? Okey, macam tu. Kemudian seminggu lepas tu cikgu Salimah kena pantau lah, okey, kakak luar ni berapa waris yang boleh ajak anak dia ke rumah. Kebanyakannya kalau dalam 10 ada 3 orang ni buat. Yang ni luka lupa tu, belum sedia. Jadi dia semua nak serah kat kita. Sekolah pun jam je. Hang di rumah mah tak boleh tengok anak-anak surah. Itu masalah tadi begitu. Jadi selalunya berjaya lah. Kalau kita buat itu bagi bahan bantu tu kat rumah belajar. Selalunya boleh lah. Daripada tak reti, tak kenal, pada kenal lah. Dia mengejar kepada dia mengejar, kan? Yang tu. Sekarang kita abang cikgu Salimah sekarang ni fokus pada membaca dulu. Kan? Macam tu. Kemudian dari segi panitia, kita ada program kaum murabiku di bawah KP kita, Cikgu Farhan. Yang ni budak-budak yang tidak mencapai tahap minimum, kita akan bagi kepada mentor. Satu cikgu tak lebih pada 3 orang murid ikutan. Cikgu ni akan buat ikut kesesuaian masa yang sesuai. Contohnya selepas sekolah lah. Kalau tahap 1 12.45 sampai pukul 12.45 sampai 1.10. Contoh. Dia buat. Lepas tu budak tu kita bagi surat lah abang waris anak dia terlibat dengan program kaum murabi tu, ambil ambil sikit. Pada tahap 2 1 suku sampai 1.45. Kita buat setengah jam yang sama. Kalau kaum murabi tu dia ada hari Selasa dia cakap.
usahain lah, tengok Farhan lah. Kemudian kalau macam cikgu daripada TP5, TP4 nak kualiti, dari segi kualiti. Jadi tak mencapai tahap minimum. Yang cikgu macam dia tahap 1 perolehan, tahap 1 ke tahap 2. Cikgu buat program tuntas. Tuntas ni adalah program yang kita nak capai kualiti PBD. Iaitu kita daripada TP4 kita nak push ke TP5, TP5 nak push ke TP6. Ada program tuntas untuk bidang lah. Itu dalam bidang kurikulum lah. Setiap panitia ada program masing-masing. Itu jawab tak tahu? Jawab. Kita terlebih jawab lah. Banyak. Dah banyak. Okey. Boleh tanya pada ketua panitia BI ada, Max ada. Program untuk peningkatan kurikulum. Okey, terima kasih kepada cikgu atas jawapan yang begitu jitulah tentang bagaimana sekolah ni ingin meningkatkan pencapaian akademik sekolah ni supaya berada di tahap yang cemerlang lah. Jadi seterusnya saya sambung lagi. Cikgu, saya nak tanya pasal disiplin sekolah. Macam mana cikgu, pendapat cikgu lah tentang budak, perangai-perangai budak kat sekolah ni daripada tahun 1 sampai tahun 6. Disiplin juga. Lepas tu dah tahu di sekolah dia nak buat apa? Dah lah pendapat cikgu lah macam mana disiplin budak tu. Bagaimana adakah okey, okey, ataupun tak okey ataupun Sekolah budak ni selalunya tak ada masalah sangat. Perangai budak-budak saja. pakai budak lah. Ya. Sekarang budak-budak sekarang ni bukan banyak masalah tu tak ada. Sebab apa? Kalau dalam kelas tu bukan masalah kepada budak tu, disiplin budak tu. Masalah kita sebagai cikgu. Kalau cikgu masih lagi mengajar secara konvensional, memang dia boring. Betul. Sebab dia pun zaman mereka sekarang, zaman murid sekarang dia tak mau zaman cakap entok cakap ya. Dia nak contohnya kita tayang sesuatu guna smart TV. Cikgu ada sedia smart TV dekat. Itu salah satu peningkatan kurikulum dekat dewan 1. Dekat bilik tayang yang 1 smart TV. Kemudian kita ada 84 buah notebook. 2 kelas sekali boleh jalan. Itu memang ada peningkatan kurikulum. Kita dah sedia semua tu. Jadi sebab apa kita tak guna? Jadi kalau kita guna dan kita tingkatkan pendekatan dan guna teknik PDP yang betul, disiplin pula. Satu PDP lah, contoh PDP dulu. Dapat kita kawan. Kalau cikgu-cikgu ni nanti kalau kata kita buat praktikal kan, orang main. Kita guna ICT, guna telekomunikasi ni. Kecanggihan telekomunikasi apa ni kita kata. Lalu ni kita kata apa? AI kau kan? Apa ni perbuatan? Kecerdasan buatan. Ya, dalam PDP kita. Baru selari dengan zaman mereka. Kemudian dari segi disiplin keseluruhan, murid sekarang ni sekali dari segi ni lah, adab juga. Nak hormat ke orang. Dia pun tak boleh duduk diam nama macam kita tengok di dewan tadi. Budak lelaki yang masalah. Dia pun tak boleh duduk diam lama. Dia pun tak boleh fokus lama. Dia pun nak gelisah. Macam tu. Sebab cikgu rasa di sini budak lelaki kan, dia tak mau duduk diam tu sebab dia pun boring macam tu. Lepas tu macam sekarang ni dia ada juga pengaruh gadget tu ada. Tapi kita dalam bila kita jadi cikgu, kita tak boleh salahkan kepada teknologi. Kan? Jadi kita salah satu, kita sebagai cikgu kita salah diri kita dulu. Yang pertama, kalau kata ibu bapa dia kena tengok juga anak dia sebab apa jadi macam tu. Kita di sekolah, kita boleh membuat perancangan macam-macam. Tapi di rumah tetap bercakap, mencarut, kan? Guna kata-kata pesat. Tapi bila dengan kawan-kawan macam tu lah disiplin apa. Bahasa-bahasa yang pesat bagi kita, dia pun guna sama-sama kawan-kawan. Okey? Dari segi kita, dari segi nak hormat cikgu, kita ada buat budaya bagi salam. So, kita kalau tengok masuk dalam kelas semua sama. Dia ucap selamat tu sama. Salah satu untuk membentuk adab. Adab mereka sebab kepada cikgu. Dan dari segi pembentukan disiplin juga. Kita buat sekolah kini sifar sampah. Kalau cikgu-cikgu masuk dalam kelas, ada tulis sampah.
Jadi salah satu tu nak membentuk disiplin dia pun. Lepas sampah, dia tengok ada sampah tak dalam sekolah kami. Tapi ada jugalah, dia kawal lah. Dikawal lah. Nampak? Tu cara disiplin dia pun, dia kalau tidak. Dia pun minum apa Yakult tu, tak malam minum tak tahu dia apa. Bila tak ada, kalau tong sampah dah penuh, bubuh lagi. Dapat limpah-limpah, muntah-muntah. Bila tak ada tong sampah, dia pun kena bawa plastik. Balik buang. Yang tu. Mana dia kita membentuk disiplin. Mungkin kita disiplin budak sekarang ni dari segi apa? Itulah bully. Ada juga berlaku kes bully. Kalau berlaku kes bully ni sebab selalunya kalau kita tengok data belakang orang dia rumah macam cikgu kata kalau saya mula-mula jadi tu hang kata pak aku kata pak hang saya apa tu jadi boleh kes bully walaupun sekolah rendah boleh berlaku juga. Jadi tindakan kita macam mana? Kita panggil orang ramai nak faham nak beritahu anak dia buat apa kat sekolah. Kemudian kita bagi amaran. Kalau tu berulang, UGB akan berrotan. Rotan dapat tangan bagi juga. Sebab dia berulang, kalau berulang, kita kena catat. Tapi berapa kita kena maklum anak dia buat apa kat sekolah. Sebab kadang-kadang budak-budak ni dia rumah yang alim, kat sekolah dia berlepas masalah. Tapi tak nak kata disiplinnya, tak boleh kawal, tak ada lah. Mesti dikawal lah. Masih lagi dalam kawalan kita lah. Macam tu. Kalau sekolah rendah tak isu-isu tengok gambar. Tu tahun ni tak ada apa-apa. Tak ada. Yang tu je tingkah laku yang agak hyper sikit lah. Kebanyakan budak lelaki. Budak perempuan kita adalah 4 AZ adalah seorang Sina. Dia biasa masuk 4 AZ. Dia suka nak buat tu pun dalam proses jumpa doktor juga. Dia biasa 3 kali dah naik duduk atas, suar kaki di atas. Suar kaki dia di atas tingkat 3. Saja. Dia kadang-kadang dia jadi pelik. Dia jadi tak popular dia. Dia agak dah mak dia ada. Ayah dapat terima lah. Dia nak terima dia apa benda tu pahit kena terima. So dia dapatkan dawatan pakar, dia kena dawatan pakar lah tu. Tu kot disiplin tak apa teruk sangat lah kalau hendak. Kalau cikgu lah, kalau lain tak tahu lah. Kita masalah bully memang satu kita take action lah. Segera. Tindakan segera. Kalau ada kes bully kita akan panggil segera. Kalau hari tu berlaku, hari tu kita tekat, hari tu kita panggil waris. Macam tu. Tak mau tunggu lama-lama. Saya nak tanya, ada tak sekolah ni menjalankan kerjasama dengan komuniti luar? Dan macam mana dan aktiviti apa yang dijalankan? Dan macam mana cikgu lihat sambutan daripada pihak komuniti luar tu terhadap sekolah? Komuniti luar pertama sekali banyak. Pertama sekali kita nampak dari segi sumbangan kepakaran lah dalam bola sepak. Kita latih daripada prasekolah bawah 10 kita ada 12 asing dan bawah 12. Bawah 10 tu kita guna PMK lah, tenaga alumni. Okey, dan juga waris kita kepakaran. Okey, kemudian dari segi kepakaran, dari segi pertukangan kan kita buat apa kolam ikan tu, lantai kolam ikan kita panggil rokok lah. Kita ada gotong royong madani. Kemudian jalan laluan masuk pintu kedua kita gunakan pakaran 2 juga. Sekarang ni pun ada yang kerja buruh kan, nak label apa semua tu pakaran. Okey, kemudian kita dari segi kewangan lah, kita minta daripada alumni kita. Sebab tu bila PIBT kita panggil alumni yang rasmi. Macam baru ni kita panggil syahidan. Kalau kita tengok dia selalu buat apa dalam online, dalam live dalam TikTok tu yang dia jual durian. Syahidan 66 boleh tengok dalam TikTok. Tu alumni kita. Bila dia kita panggil alumni, dia akan bagi sumbangan duit untuk pembangunan sekolah dari segi keuangan. Okey, selalunya kita banyak minta alumni lah. Kemudian pada NGO lain macam bank kan. Kemudian
kemudian dari segi tenaga buat macam ni kita akan buat ni minggu depan kesihatan bagi ceramah pemakanan kepada waris. Okey, kita panggil. Kemudian kalau kes budi kita biasa panggil polis, PPS sekolah untuk bagi ceramah sikit tentang kes budi dan gangguan seksual. Kemudian apabila kita buat hari kantin, kita lagi satu tiap tahun kita ada kerjasama dengan pasukan bomba untuk latihan kebakaran. Setiap tahun mesti buat untuk yang tu suasana kan. Kemudian kita akan setiap tahun kita buat hari kesusanan. Hari kesusanan tu nak nampak lah apa kerjasama dengan komuniti, bank, waris kita, lepas tu dengan orang jualan di luar. Jadi kita memang kita buat besar-besaran hari kesusanan itu. Kita dapat untung memang banyak K lah. Lepas kita dah yang 30K, tahun lebih belum dah tu 80K. Mau kan kita buat sikit-sikit. Macam tu. Memang besar-besar. Jadi masa tu memang kita nampak kerjasama kita dengan komuniti. Tu jadi satu lagi cikgu tanya apa? Pendapat cikgu tentang kerjasama tersebut. Memang sangat bagus. Kita punya PABG dengan kawan waris kita sangat bagus. Contoh aja bagi contoh, kita nak buat apa? Pihak waris dia minta kita nak buat jamuan akhir tahun orang sekolah. Cikgu kata cuma minta kebenaran cikgu je. Mereka akan sembelih kambing 2 ekor, mereka sendiri masak. Kemudian mereka buat sukan ekor, hadiah mereka cari. Takkan cikgu nak kata lebih. Oh, cikgu kata bagus bagi kami makan semua lah. Kami kita cuma bagi kebenaran saja, mereka urus semua. Tu je. Memang sangat bagus di sini. Macam kalau kita buat pertandingan apa kan, pertandingan bola apa-apa, orang kita akan sponsor ni makan bola sepak tahun lepas makan untuk budak langsung. Kita tak bagi duit, semua orang bawa. Kita ni kalau kata tak kalau kita kalah pun kita menang tahun sorok. Semangat tu. Kalau kata perang sekolah kita tahun lepas kemarin tahun bulan kita futsal. Berkelok ke tepi padang, bawa dengan gulai riah pisang ni, berkelok macam Nuri. Bawa dengan tok wan semua pergi apa? Sokong. Kita pula dapat masuk final. Allah, keliling tu bukan menyokong aling kita. Tak sokong dengan takut lah. Hebatnya sokongan komuniti sini. Minta semangat insya-Allah lah. Menjawab? Ada tak cabaran yang cikgu lihat daripada kan tadi cikgu sebut side positif kan? Ada tak cabaran yang cikgu lihat daripada sumbangan komuniti tu atau pelibatan komuniti? Masalah lah. Masalah tu macam mana? Masalah sebab terutama sekali masalah tu tak banyak sangat. Kakak cikgu pada sini lah. Sebab yang bermasalah kita cakap hari ni. Kan? Kalau dia tanya dalam PABG dia tanya masalah. Lepas tu dia nak balik. Kita kata sebab apa cik tanya masalah, lepas tu nak balik, dia nak dulu cikgu nak cakap, nak jawab. Lalu tak banyak lah. Cuma dari segi macam kalau budak yang tidak mencapai tahap minimum tu lah, lagi satu penting. Yang tu masalah sikit. Sebab selalunya budak yang bermasalah ni latar belakang keluarga dia pun masalah. Selalu sekolah mana pun masalah tu. Kalau kata anak dia masalah konting tu, bila kita pergi mak Allah dia tak bangkit tidur ni. Tu masalah. Kemudian masalah duduk dengan tu broken family lah selalunya. Kita banyak sekolah kita. Kita anak yatim pun ramai, 30 lebih. Anak yatim tu ramai. Yatim yang meninggal lah. Tu yang berpisah lagi ramai juga. Jadi macam tu lah. Yang tu dari segi kerjasama lah. Kerjasama pada waris hati lah. Yang lain tu kalau kita panggil pun InsyaAllah datang. Yang bermasalah tu datang. Sebab kalau tak datang, tak boleh datang. Contoh kita panggil 15 hari bulan. Tak boleh main 15 hari bulan, kena main hari lain. Kita akan bagi dia main. Jadi ada masalah tu dia tak ada masalah lah. Sebab kita pastikan semua main. Contoh kalau kata budak RLT main lambat makan lambat, kita
panggil cikgu budak-budak waris. Semua yang dapat RMT. Seminggu lepas tu, okey. 2 minggu lepas tu jadi balik malam-malam tu. Tu dari segi tu kesedaran tentang pentingnya pelajaran masih lagi di tekuk lama lah. Pulang kampung ni. Mereka tak sedar ni sebab banyaknya di sini majoriti B40. Sebab tu kita ramai dapat RMT. Kat dua tu. RMT separuh pada kelas sekolah. Sebab tu kita sekolah kat JPN ni. RMT budak ramai. Kesedaran tentang kepentingan akademik makin lagi tak ada. Bukan semua, tapi majoriti macam tu. Mengaji takkan boleh kerja hilang. Kan? Kalau kita tengok yang anak-anak cikgu tu, okey lah. Anak orang kampung macam tu, masih lagi macam tu. Tapi tak semua cikgu tahu. Ada juga yang dalam 30% yang okey. Yang suri rumah mak ayah kerja kampung, cikgu cerita. Yang mak ayah cikgu tu tak ada masalah tu. Yang kerja makan gaji tu tak ramai kalau kita. Kita punya gaji tu kita kerja kelang kita dapur. Betul. Semua terjawab. Ini soalan penutup juga lah. Okey. Soalan penutup akhir sekali. Bagaimanakah sekolah ni menggalakkan penggunaan inovasi dalam pengajaran? Ada tak macam pentadbiran galakkan guru-guru supaya buat bahan inovasi, bahan bantu mengajar yang dapat tarik minat pelajar lah dalam memastikan akademik pelajar sentiasa baik. Inovasi ya. Inovasi. Inovasi kita salah satunya setiap panitia kita perlu adakan satu kerja tindakan. Okey? Kerja tindakan ni kalau kita utamakan dalam PDP lah. Macam mana kita buat sesuatu kajian tindakan untuk menyelesaikan masalah. Bila kita buat kajian tindakan, maksudnya kita yang pertama kita kena ada isu lah, baru boleh kita buat kajian tindakan. Kemudian bila kita ada isu, kita nak menyelesaikan isu tu lah kita kena ada inovasi. Kan? Inovasi ni tak perlu yang gok-gok sangat. Selesai masalah PDP je. Betul tak? Kita tak perlu buat replika apa-apa kau nak buat inovasi tak. Dari segi inovasi dalam PDP pun kita boleh buat. Kalau cikgu-cikgu pandai internet, pandai ICT, buat inovasi. Contohnya kita buat mengenal kata adjektif. Kan kata adjektif dia ada banyak kan. Bentuk, warna kan, perasaan. Jadi kita buat dalam bentuk inovasi Digital. Buat grafik. Grafik. Itu inovasi juga. Jadi memang kita galakkan setiap panitia buat kajian tindakan sekurang-kurangnya satu. Lagi bagus. Kemudian kita ada cikgu Farhan kita dapat anugerah inovasi bahasa Melayu. Anugerah emas inovasi. Memang kita galakkan cikgu buat inovasi supaya meningkatkan satu kualiti PDP kita, meningkatkan profesionalisme kita dan meningkatkan kemahiran kita sebagai seorang guru. Jangan kita duduk di dalam tepurung lagi, bawah tepurung lagi. Okey? Lagi cikgu ni tak mahu tanya apa? Cikgu nama apa? Amak tak mahu tanya apa cikgu? Ada juga lagi. Betul tak nyanyi lagi? Dekat kat Sarawak. Oh, okey. Peluang Sepanjang dulu. cikgu berkhidmat ni sebagai guru besar terutamanya, apa cikgu rasa peranan cikgu yang paling penting kat sekolah ni? Dan kalau cikgu rasa ada cabaran dalam jalankan tugas sebagai guru besar, Peranan cikgu besar. peranan yang paling cikgu rasa penting dan rasa tercabar? Guru besar semua penting. Guru besar ni dia jadi ketua jabatan. Semua dia kena report. Dalam kurikulum, dalam dalam pokok, dalam pengurusan sekolah. Semua. Daripada sampai ke ujung kotak. Peranan yang mana? Spesifik sikit. Kalau nak cerita tak habis lari. Yang cikgu rasa cabaran bagi cikgu Yang paling tercabar adalah nak mengeluarkan guru-guru kita daripada comfort zone. Dalam keadaan selesa. Ya, yang tu payah.
Terutama sekali cikgu-cikgu sekolah kita ni cikgu otai-otai yang rumah dia di sekeliling sekolah. Termasuk anak mak ayah dia lah. Ada yang sampai daripada posting sampai nak habis dengan nak pencen tak keluar-keluar bila-bila. Kita kena berubah, berhijrah macam Nabi kita berhijrah. Kan? Kita tak boleh duduk satu sekolah. Yang keluarkan mereka daripada zon selesa itu yang payah. Sebab tu bila cikgu main di sini, cikgu wujudkan satu program 3M. Masuk mesti menang. Untuk pokok. Masuk mesti menang. Bukan masuk sebagai penyertaan saja. Tak mau. Kita masuk kena dapat CJ yang ada kualiti. Bukan CJ penyertaan cikgu tak mau. Itu dia. Program tuan-tuan 2022. Nampak? Jadi kita nak keluarkan cikgu-cikgu. Cikgu tanya cikgu-cikgu, okey, sebab apa masa PKP tak masuk, kalau section tak naik bernama menang. Cikgu 20 tahun, naik 50 tahun bukan nak pergi. Betul. Sebab kita sebagai contoh. Okey, tanya kota konsep cikgu kami, kota konsep cerita tak? Tak apa, cikgu cari. Cikgu latih bercerita. Cikgu okey, apa cikgu kata apa kebitaraan sekolah. Okey, mula sepak. Tahun lepas menang tak kat mana? Dia tak kat. Okey. Kita tahun lepas dah naik Johan daerah. Tapi tahun ni tak kat. Jadi kita nak keluarkan cikgu-cikgu daripada comfort zone tu adalah satu cabaran. Okey, jadi kita cikgu kena berani lah sebagai guru besar ni, kita kena berani buat inovasi tadi lah, tentang inovasi. Kena keluarkan cikgu-cikgu daripada comfort zone tu, kita kena ada cabaran. Telinga kita kena tebal. Menerima kritikan tu. Depan kita memang tak kata apa, belakang kita kata nak tak feel, belakang kita tak kena. Buat pahala lagi. Kita untuk kita. Kan? Tapi itu cabaran. Dan alhamdulillah lah kita banyak kita menang. Nak bagi mereka keluar daripada comfort zone. Macam kita buat lah. Nak ubah daripada buang sampah tadi, nak kita nak bagi tak ada tong sampah di dalam kelas. Macam-macam. Waris komplain. Tepi jalan habis sampah dia buang. Dah tak boleh buang kat sekolah, tepi jalan kampung kami habis sampah. Saya dalam masyarakat PIBD komplain. Cikgu kata yang tu peranan waris, mendidik anak-anak supaya jaga kebersihan, jangan buang kata-kata. Takkan kita di luar pagar sekolah pun kita nak ambil tahu yang tu. Yang tu nampak tu cabaran. Kita nak ubah daripada kebiasaan tu, satu cabaran yang cikgu. Yang paling tercabar cikgu di sini. Sebab kita nak keluarkan cikgu lama, cikgu yang dah otai kat sini, supaya berubah daripada zon keselesaan. Sebab tu cikgu kata, setiap tahun walaupun hari ini kita buat, kita tak mau konsep yang sama. Cikgu terpaksa, cikgu tak mahu kalau tahun ni kita buat karnival kerusanan. Lepas tu kita buat silang budaya pula. Walaupun hari kantin. Lepas tu tahun lepas kita buat riang-riang desa. Cikgu sekolah dia jauh. Kita pakai baju kampung semua. Sekolah ni tu jauh. Kita panggil apa kopi waktu mai. Kita buat lain daripada sekolah lain. Tahun ni kita nak buat pula apa? Aloha pula. Kita nak kita yang leads as a sekolah. Kita tak mahu benda yang sama. Sebab apa? Kita tak mahu benda sama. Kita jangan duduk kita lampau lama di zon selesa. Kalau kita jadi cikgu pun, kita duduk seronok, tak ada siapa push kita tak ada belajar apa. Kita tak jadi guru yang cemerlang. Macam kita biar pisau lah, pisau tu kita duduk saja tak guna. Pisau tu lama-lama akan jadi macam mana. Macam tu juga kita. Kita nak keluarkan, nak bagi mereka semangat nak menang tu. Tak mau, tak masuk je cikgu boleh dah. Tak masuk tak mau cikgu nak menang. Keluarkan macam ni. Tu cabaran bagi cikgu besar lah. Betul lagi satu cikgu pandangan cikgu terhadap komitmen cikgu-cikgu kat sini, suasana kat sini, kerjasama antara takbir dengan cikgu-cikgu kat sekolah. Ada masalah. Ada masalah. Ada masalah lah. Sebab cikgu jenis tokoh tengah. Kalau kata hang betul, cikgu akan kata ganti. Cikgu akan bagi. Okey, kalau ada masalah suka akan komentar yang ada masalah. Kakak ada dalam kawalan lah, ada masalah. Jadi cikgu kita kerjasama kita. Kalau kita tengok nanti kalau kita berada ke sana hari sukan pun tengok semua nak berebut nak buat yang the best. Apa akan cuba kerjasama tak ada masalah. Seorang dua ada masalah tu tak nampak sangat lah. Ada tapi bila sikit dia tak mempengaruhi yang banyak. Okey? Okey? Aina?
Masalah yang saya nak tanya dah apa dah cikgu dah jawab dah tadi. Senang dia Ya, Dah ada sekali kan. sekali semua dah terjawab dah. Jawab dah. Untunglah. Payah sekali. Okey dah. Okey, Taufik gulung ah. Taufik gulung. Pandai Okey, dia cakap. Ha. terima kasih kepada Musa sebab Sandra sebab sudi bagi masa dan mengatakan jawapan-jawapan yang bernas pada soalan-soalan kami pada hari ini. Soalan sport. Soalan sport. Bukan kita bersedia pun lah. Ya betul. Banyak sebagai kami guru pelatih dari PD ni dapat maklumat dan juga cakap apa? Pengalaman cikgu sendiri kan. Kami sedikit sebanyak dapat kami terima ilmu tu dan akan bawa ke alam pekerjaan nanti insya-Allah. Okey. Setakat itu saja daripada kami semua ni. Terima kasih sekali lagi kepada Tuan Sajwa sebab sudi meluang masa bersama kami yang baru nak belajar. Okey. Itu saja, terima kasih. Patutnya kena tanya apa nasihat cikgu kepada kami untuk perbezaan kami menjadi seorang guru di sekolah. Patut kena tanya hal itu. Jadi tak kalau tak tanya dia habiskan.